Tray. Sini, sini ada. Ush. Kat mana ni Angel? Finally, dekat rumah kedua Bos Ijan. Rumah Angel, jati kedua. Ini nak tanya sikit. Ini bukan, ini kat Malaysia, kat Indon? Ini dekat Malaysia lah. Oh, Yang hari tu Malaysia, kita pergi dekat Indonesia. Ush. Tapi best lah. Bila diri dekat atas ni, Tengok view Angel sikit. nampak rumah pertama Bos Ijan. Dan itu tak penting. Yang penting view yang korang nampak bila korang ada dekat bahagian atas ni. Untuk rumah kedua Bos Ijan ni, dia 2 tingkat tau. Kalau dekat area atas ni, korang boleh nampak pemandangan kehijauan dekat depan saya. Kehijauan, Depan flora, Angel ni. fauna. Ada pokok durian, pokok ciku. Pokok rambutan. Tapi mesti korang nak tengok kan macam mana cara diorang pasang diorang punya lantai. Korang tengok ni. Angel nak tanya dekat sahabat-sahabat Angel. Kalau korang tengok urat yang Angel tunjuk ni dekat papan lantai ni. Korang rasa ni kayu jenis apa? Angel nak tanya sahabat-sahabat Angel. Kalau korang tengok urat-urat dia. Ini tanggam tau. Cara orang lama pasang dia punya lantai rumah. Korang tengok. Kenapa ada lubang-lubang ni? Ini kita akan doublekan dia dengan paku. Korang tengok ni, nampak? Memang ini kalau korang nampak kenapa dia tak ada colour? Ini belum di-colour lagi. Kalau korang nampak memang nampak urat dia lah. Nampak tak urat dia? Oh, ini kena colour nanti Belum di-colourkan. Tapi bila dah di-colourkan, dia akan jadi seperti ni dinding ni. Dinding ni dah siap colour, dah siap pasang. Cuba penambahan paku tu belum dipasang lagi. Tapi Angel excited sebab dekat atas ni kita dapat rasa angin. Okey? Bila kat beranda sebelah sini, dia punya safety korang tengok. Apa ni yang panggil? Apa? Beranda Palang. Tengok palang. paras Angel punya dagu. Tapi yang paling best dapat rasa angin. Ui, lepas tu acik-acik bolehlah tenang-tenang tengok ikan-ikan dekat kolam tu. Apa aku cakap? Not to fishing Apa aku cakap ni? Ya Allah.